makan tak orang. Apa? Ada lagi kuih kah? Kek. Ya. Mak rasa nak. Masuk merasa punya mak. Nak minta sikit lah teh. Lebih sikit. Macam gisia, mau gisia mau bagi free. Ni Segan dah. Kasi ada mau pergi yang kau punya tak cina nah. Ini kuih. Ni tahu kita Depannya aja kedainya. Payahlah. Makanlah padang. Balik tu nak singgah punya boleh singgah. Nah. Mak. Suat Alia tak suat? Ha? Maknya dalam ada mak. Pakai. Semua. Adik baik dik. Dia kat hidup aja. Ma baik ma. Kau pelik dah. Kau cek apa? Lagi. Makan padang mak. Buat buka itu lah. Kena padam. Tahu bagi akak. Ha? Kau nak baju ni. Jom. Lah rasa lukis usul dia. Salah. Ya. Tapi kan asal lah cheese. Lebih ini. Padam. Demi tu padamnya. Alia. Ini nak. Kek. Sampai dah kami tempat berkelah. Ini kawasan tempat berkelah. Bi, tak boleh masuk Bi. Dilarang masuk Bi. Oh Bi. Bi, jangan Bi. Kena ada orang lah Bi. Bi. Oh Bi. Bi, jangan pandai-pandai Bi. Minta tampar Bi. Dia main duduk santai tak boleh mandi. Ah, tak boleh mandi ya. Tak lah. Lagi santai. Ni tunggu air ni ya tu. Airnya Air slow lah. Bau. Iyalah, air semua. Kami ada di Sedim. Tengoklah kawasan Sedim. Pusing dia. Nah, kami ada di Sedim. Caca, tu boleh buat TikTok Caca. Tangan-lengan-lengan. TikTok. Kami nak makan. Gelak hantar kat TikTok. Ha. Mira. Perkelaran tu. Bawah atas sini dua atas tu kan. Ada tambah mana lagi satu ni pun ada orang pensil tadi.
Ni kat mana kak? Abang duduk saja bang. Kalau kita lelah lah, duduk saja. Apa ya bang? Ih. Apa ya? Tak. Nak bawa. Kat mana dek? Sini ya. Mana dekat tandas? Tak. Tandas ya. Mana tu? Nanti air naik. Tandas kat mana? Tu yang katanya nunjuk. Ha? Tandas mana? Cuma senang. Tandas kat tepi ah. Mana? Ada gambar ni kosong. Dia dah ada isinya. Gelap aja. Airnya laju. Pakai kita ambil belah ya nanti. Ha? Tak masuk. Mak ambil dekat tu. Mak nak yang kecil. Nah, kami pun kain cik. Oh, kau ambil lah ya. Mak kaki Sama member. mak. Ha? Mak kaki Sudah pemper apa besar. Dah sama tak yang kecil. Karena aku kau tengok dulu. Dek, tempat sembahyang di mana dek? Mana dek? Yang ni ya? Ya, ya. Oh. Negeri kita ambil lah ni. Kau ambil dah mana? Ha? Sini je lah. Sini je lah mak. Mana? Situ aja. Dia tiga semua. Satu, dua. Atas satu. Atasnya bakri mak. Okey nak. Ha. Mak duduk bawah tu je lah. Sedang halas. Tanda pun dekat tu. Ada yang 3-14 tu je. Dah. Kak, mak dah tu jaga. Bakri ambil belah ya. Bakri nak lah ya. Yang kecil lah. Mak ambil lah tu je lah. Main 3. Mana? Bila kita ambil lepas tu sama dengan kakak je. Jadi tandas si jauh juga. Oi, tandas si jauh juga. Di mana ni tangga? Sedang lah. Tahu mak. Mak si kisah apa? Abah susah sikit. Tak apa je. Mak ambil situ aja lah. Ambil situ kan? Oh, ni dah tempat sembahyang dah ni. Tapi sembahyang situ boleh juga nak. Tengok kiblat tu. Akak tengok kiblat. Kiblat ke mana? Dah tengok dah. Dah putus dah. Dia kakak ya. Dah. Lagi je lah. Tinggal apa di bas tu aja. Tu aja di bas tu. Mana? Kita kan duduk sini. Tu aja depan tu senang ambil buat miram di dia. Cin siapa? Ha? Orang ni tangga orang. Cin. Tapi tengok kiblat tu kak. Kiblat mana kak? Dia buat jam juga mana sembahyang. Jangan sama duduk sini aja. Ha? Bakalan tak nak tahu cin. Ha? Abang boleh sih? Boleh. Kiblat ya pun boleh juga.
Oh tidak ya, dapat rumah ke? Rumah apa kak? Ha? Yang mahal kali nak, berumah nak. Yang cottage. Cottage yang berapa? Tahu ah. Sedawan. Ay, Cendawan. Jomlah. Kak pergi tengok kiblat ya, ya kak? Ha? Ya, ya. Surau. Jom, tengok surau kak. Ah, Ha, tu tengok. kiblat ditulisnya siap terus kak. Terus tu. Habis ya. Ha? Rombong kita nak tunjukkan ni kiblat utamanya terus. Alamak pakai telefon je lah. So Azri tengok. Oh, Nazri tengok kak. Tu perempuan. Tu suara perempuan. Nak, oi, mak nak ambil air semayang kok. Lah punya. Aku jangan ikut. Tu Sak Jingah marah. Takkan ada dunia yang benda apa? Oi, hujan. Hujan. Ha? Jangan dekat. Jangan. Aduh. Tapi orang nak parking. Hujan. Bersih sikit lah. Dah. Guys, tengok tu. Aha. Kalau yang tu ya. Nak camping tapi hujan. Aish. Ha, nak mandi tapi hujan. Oh. Jangan bawa Oh. Ha? Ya.
Buat siap-siap ah. Kereta nak tutup ah. Ha? Mak bawa keluar je. Kat nasi kita. Hidang ni. Tak apa. Kita ambil lah. Keluar je. Tak apa. Mari tutup tak apa. Saya perjalanan je. Ada tengah santai. Dalam ni ada kipas dengan ada box. Box ni ada apa? Okey, sekarang tengahnya nak ke mana? Tadi ada orang kan. Dia mandi kat sana dia lah sekali dia nak lemah dah. Oh, dia nak lemah ah. Nak ada orang mandi. Ada tadi. Tadi ada orang mandi. Stop. Dia laki dia mandi kat sana. Ini tak. Yes. Ayah. Jom mandi jom. Ha? Ada pol. Ira, jom makan Ira. Mak, you tak tengok kat bawah. Makan dulu, makan dulu. Air tu tak tahu, kita tak tahu dalam mana. Jangan. Sini tak. Apa tak ada lah. Macam rakam keluarga Ica. Ha? Akan lah nak cakap. Okey. Hati-hati ya. Okey, ni kita nak review perkemahan. Kemahan ni guys. Ni sementara kita nak naik jabatan yang agak susah ni. Tu jumpalah kemah. Bawah ni kemah usus saya dengan mak ngah saya. Atas ni keluarga saya punya kemah. Jom kita tengok ni ayah saya. Ni rumah. Agak okey, mak saya tak pakai tudung tau. Tapi wah, jangan ni Syaish. Ngah, kenapa benda ni tutup? Memang benda ni tutup sendiri. Apa dia tengah rakam juga. Ngah rakam ke? Dia kalau macam ni, dia tengah rakam juga. Tapi dia tertutup. Dia tengah-tengah je bagian tadi. Ada yang pegang saya. Macam kalau gelap ni, Ica tekan tengah dia. Okey. Lepas tu Ica tekan kelompok. Okey. Tadi saya pergi kat ngah saya sekejap. Tadi handphone benda ni jadi gelap. Berkemahan cuti sekolah. Betul? Suara saya tak mau. Ayah saya boleh ambil gambar. Saya tak mau masuk dalam kemah tu sebab mak saya tak pakai tudung. Saya tak pakai. Saya letak je handphone saya atas ni. Mak saya tak pakai tudung. So, saya malas nak tunjukkan. So, jom kita tengok ada tempat semayang kat situ. Ngasuh ambil kah? Nak jatuh. Pelan-pelan. Bukan laju-laju. Air masih deras, petang boleh mandi. Petang bah, buat petang. Cukup. So kalau pagi breakfast kan tu kat situ juga itu mu Nak laju lah. saya malas nak laju-laju. So dia kata selamat datang Hisbi Sadim Kulim Kedah. Kawan saya dengan isteri saya. Ni sepupu saya dengan adik saya. Okey. Ni nenek saya tengah semayang. Nah, adik saya gemuk. Ni pun adik saya agak. Saya adik awak. Nenek saya tengah semayang. Jom, kau nak ajak saya pergi kat mana lagi? Kat bagian kereta. Ha? Kat mana?
Okey. Jom kita tunjuk bahagian tempat. Sini kan tempat kemah kami. Lepas tu kalau ni kemah kami ada 2 bawah. Ni voucher. Ni, ini tempat tandas lelaki. Ni surau. Agaknya. Tapi kalau malam-malam semua agak takut tu. Ni tandas perempuan. Ni tempat apa? Selika baju. Hampir terpijak. Ni. Ni tempat duduk. Ni tempat lelaki. Ni tempat lelaki. Ni tempat sinki basuh tangan. So dia kata tangan saya hitam. Contoh kalau lepas makan nasi ke, makan apa, bercuci pinggan kat sini. Dia dah sediakan sabun kat korang. So korang tak payah nak letih. Kebetulan malam tak lagi nak makan ayam goreng. Susi buat semua makan. Ada ayam terbanyak, so semua dapat 3. Kecil tu je. Saya tak boleh mandi. Hujanlah deras. Saya ni turun pun pelan-pelan. Ni, kursi apa ni? Fashion apa ni? Kalau beritahu kat saya fashion apa ni? Buat daripada kursi pandai ke? Ni tempat tu. Apa lantai tu kan? Semua ada kat kemah, sejuk lah. Tak ada orang nak mandi lagi sebab air derah. Musuh saya. Dalam kemah. Okey. Wadi. Okey. Kami sedang berjalan di tempat tu. Okey. Kita pergi ke kemah seorang-seorang. Alia. Bikin labu-labu. Dan coklat. Soal dia turun nak perasan kat mana yang di dalam. Tapi air tenang. Ada tunggu. Bagi air tenang. Kenapa yang di kanan? Tenggelam. Tadi gantung. Ini gantung. Jom. Mandi, jom mandi. Tadi nak mandi. Aduh, aku Ibu. Ya, buaya. Buaya. Kita hanya buaya. Berita ni buaya hanya. Berita ni hanya. Berita je, jangan ni. Hai, cepat. Ya. Cakap hai, nama saya Ya. Cakap. Cepat. Okey. Hai. Nama saya? Ayah. Nama saya Iyas. Ya.
panik. Ha? Tu yang mandi. Allah apa? Gaul tidak Tuhan. Ada Sayyidina Muhammad. Sila tekan apa-apa lah. Tengah singkong lah. Celup. Oi, bodoh. Celup. Cak, faham sih? Jangan cak. Belakang tu bukan mak kan kak? Ha? Belakang. Adik. Adik. Bang.
buka lagi malam baru buka. Ada set tu. Yang makan apa? Ais makan apa? Ada tu slide tu orang. Mana si botol slide? Ada tapi lah matahari tak ada. Ha? Orang pakai solar. Kenapa? Ais nak ambil dalam gambar kat kemah Ais. Besar. Tengok dia buat apa. Cuba ikut. Tempat best. Selamat datang. Selamat datang di sini. Duduk belakang, duduk belakang. Ya. Fish. Oh. Selamat datang. Hibiscus cream kata. Okey, sekarang ada kat mana? Sekarang ada kat Sedim. Sedim. Dem. Seronok dah duduk kat ini. Seronok. Ha? Seronok. Enak. Seronok sangat. Oh. Oh. Wow. 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 Kalau dia ini meja saja, mana dia sah. Kami tengok ada kepala air ketak. Kepala apa? Ini harpe ya. Nanti ada. Sekarang hujan dekat Hibiscus Sedim. Jam duduk kau bang? Jam duduk kau bang? Nah. Tolong usu. Semua orang tolong usu. Semuanya anak usu. Semua anak usu yang tolong usu. Yang tak tolong bukan anak usu. Mu kata kedai ya, mu kata anak usu cepat nak buat kerja. Oh, belakang tu. Dia anak usu. Orang anak usu. Hujan tu tak apa sebab ada payung. Atas lari. Mak. Dia nak. Wah, yang pasti datang. Tangan satu pegang ni. Wayar air buat mana? Macam mana? Tablet simpan hujan, tablet simpan. Dah rumah jiran.
Awal masak. Lapar ni. Oh. Jangan angkat ni. Usu, usu, oh. Wangi. Sedap ni. Buat apa tu? Yang saya tahu kok nanasan. Usu nak buat apa Usu? Ayam golek. Ha? Ayam. Ya, basuh lo kuali dah kan. Saya goreng. Ayam. Dah basuh. Dah basuh. Nanti member saya basuh sensitif depan yang nak kita ambil orang nak kita nak. Tanya dalam. Nak boleh kita tak? Plastik. Tapi dah lembek ke apa-apa kita tahu macam mana.
dapat mandi tak? Boya. Apa tu? Ada buaya? Ha. Weh, dah nampak kat mana? Buat Oh, betul ya? Ha. Serius? Akan. Ha. Serius? Oh. Dia tunggu apa? Tunggu orang nak makan? Oh ya. Macam mana perasaan? Boleh mandi tak hari ni? Ha? Boleh mandi? Oh, muka sedih? Oh, tak? Macam mana perasaan? Ha? Boleh mandi tak pagi-pagi ni? Boleh. Boleh. Kenapa tak boleh? Tak ada kah? Ada rasa sangat. Kita tak terjun je tak apa. Habis tunggu Ica kat bawah aja. Hai. Ui, Tapi Kesimpulan daripada glamping ni. simpulan dia boleh tidur lena. Boleh tidur lena. Tapi Boleh tidur lena. Tapi tak boleh mandi kat luar. tak boleh nak mandi. Jangan main bulan 9 sampai bulan 12. Jangan main. Tapi dia boleh tidur lena macam tak seram. Ha? Tidur seorang-seorang pun macam tidur ke 3 pagi kan. Macam aku tidur ke 3 pagi seorang-seorang. Kebik-kebik mata. Tunggu mata ngantuk. Tak seram. Kami dah nak mula balik. Nak balik dah. Pergi minuman pagi dulu. Breakfast pagi dulu. Breakfast. Ya.
Derah. Air tu derah. Airnya. Ini mandi air ada rasa. Langsung kami dah nak pulang dah. Minum pagi dah. Breakfast pagi. Langsung dah nak pulang. Nak pulang. Air deras. Pokok nangka. Pokok nangka. Pokok sembedak. Pokok sembedak kata orang Sarawak. Pokok sembedak. Ya, jauh. Jauh. Ikut je pakcik tu. Tu lagi saya tengok dia jalan. Ha? Jogging dengan ropok. Lepas tu jogging tak? Tengok tak? Habis jogging dengan ropok tak? Jogging. Ropok dekat tangan je. Dia tengok kereta dia. Tengok kereta tu. Dalam bukit. Turun mengah. Habis. Sedih. Jalan air. Tak apa dia tergah. Jalan tepi-tepi. Wow. Kami nak pergi tempat yang pakcik ni kata, bukan pakcik, abang. Abang ni kata kolam dia untuk kanak-kanak. Ini kan tanah dia lah. Abang dia punya. Tanah untuk dijual. Oh. Tak biasa. Adiknya. Oh. Ada bagi. Semua ada. Oh. Asal dia lepak tu. Asal dia lepak tu. Oh. Oh. Nak mencabar ya. Oh, kena senang ke jalan. Kami duduk tak boleh nak bakar. Penat. Kalau kena kasih lemak. Breakfastnya pun sedap juga. Sedap. Sedap. Licin. Kopinya sedap. Kopi O sedap. Kopi O-nya terbaik. Kopi O terbaik.
Lemak pun sedap. Habis makan dia. Sebuah pulasan. Banyak pulasan. Sukati kat pulasan. Oh. Wow. Turun sikit. Dah kena kontrol pernafasan. Over gila. Wih, macam pedak. Tak? Macam video kat TikTok kak. Hmm. Apa? Bila ada orang nak? Nak tak? Mesti ada orang. Ada orang tahan. Ui. Sambung je. Sungai untuk kanak-kanak mandi. Ira pusing Ira? Macam lagu Hindustan. Ha? Oh, dusun dah. Kita kena ikut flow dia. Saya mula dah bulan 2 3 tahun. Tu adik yang nombor 2 pada saya yang saya terkoteh tu, yang tu pun baru tak sampai setahun ni. Yang ni lagi baru. Dia tengah nak buat. Jadi dia ni buat dia tak ada ni dapat campsite. Dia dapat campsite juga. Syok? Syok. Air ni sini ha? Yang itu dah layak tak masak dekat sungai tu lah. Ini macam lah mandi tak memang tak apa ni. Kalau jangan lepas hujan je kita mandi. Ha. Belah tu dalam tak? Belah tu dalam tak dalam ah? Tak dekat. Cuma budak-budak je. Dia tak laju dia macam ni ah. Depa ni tak apa ni lah. Dia tak kalah hajuk kita hati depan tu kita boleh ambil apa lah. Dia tak ada lubuk apa pun tak ada. Oh, le lubuk semua. Macam ni sampai bawah. Dia landai macam ni. Sampai bawah dah. Wah, noh. Tanah tu yang bawah lah. Wow, yang ni bayar kan. Yang ni tak ada lah. Memang macam ni lah sampai bawah. Oh. Sebab hujan banyak. Sebab lagi sikit. Oh. Kita tak sesuai lah. Budak-budak boleh lah. Betul. Sungai ni. Tanah pun kalau pagi tadi tak main ayat dah tu boleh mandi pagi ni. Dia itulah. Macam biasa. Pagi tadi hujan tu dia main pula kan. Dia bulan 9 lah. Bulan 9 atas tak? Oh, habis dia kata habis ni baru kemarau balik. Habis itu sekolah ni. Kita tengok ramai cuaca lah. Cuaca ni kadang-kadang tak menentu. Kadang dia kata hujan tak. Betul? Dia tak semestinya. Kadang mesti dia tak betul. Betul lah. Tapi kita ikut ramai cuaca sampai ni lah. Sampai habis itu sekolah ni. Oh, tu lah. Tentang tu. Bolehnya. Boleh lintah tau. Tang duduk tu. Boleh lintah ke sana. Kat pinjang lah kita. Oh. Boleh mandi macam ada pantai macam ni. Main kepala ayat, main hujan lah. Okay. Budak-budak ni je lah yang nak mandi. Itu yang sebelah tu pun dia baru main. Pagi ni malam dia ada matian dia balik. Pagi ni dia main pula. Dia tengok lah. Hari dia main mandi. Hari mandi. Nanti dia buat anak dah kacau sangat tau. Kacau nak mandi. Betul ya, mandi. Ni okey dah ni. Boleh mandi. Okey. Okey baik. Terima kasih lah. Mandi tu orang tu bertahan-tahan bahu payah. Oh. Berenang lah. Jangan sampai belah hujung hanyut tu orang sudah tahu. Panjang tak apa. Dia tak dalam. Cik kata si dalam. Sebenarnya nak buat campsite dalam tapi jangan over. Kita okey lah kalau buat. Mana? Baik ni senang aja. Mesti naik out. Ni pelan-pelan
Lah, pusing je lah. Pegang kat pusing. Kemang agak gemuk je lah. Habis mesti gemuk. Bodoh. Hamka hami se curalo. Masak lagu. Masak lagu lah. Nyamuk ya tak? Azali tahan berdebar-debar. Ish. Lagi 10 saat hilang lah. Lagi 10 saat hilang lah. Oh, jaga. Sikit turun. Oh. Sikit turun nanti tenggelam sekali dengan beg. Dah turun sikit. Sekali tenggelam sekali dengan beg. Tenggelam dengan beg, tengok beg duduk kat atas, tuan dekat bawah. Oh. Silap tak bawa kursi dia. Kursi hitam. Jangan tarik. Kau jangan pasti bukan banyak orang. Air terapung lah, Dah lagi tak sejuk lah. Abang duduk ni dah tersejuk lah. Setengah jam dah hamba. Berapa jam? Kasih ayah nak juta semua belah. Nak ajak lari. Apa ni? Ray. Kalau nak tengok mereka belah, kita lari pelan-pelan. Jom. Pagi tak lah. Buat dulu. Bagi kita tak nampak. Jadi hari ada tak bisa lah. Keluar dulu. Keluar dulu. Ha? Jom kita balik. Ha? Benda apa? Coba buat satu saja lah tadi. Wow, banyaknya buah.
sial Amira. Cak Ira. Lari. Okay. Nak balik menuju ke Pertam dengan seberang jaya. In the past, repeating the same ending. The joys and sorrows etched in both hearts. Perhaps time can forget. Dah nak pulang dah kah? Occasionally remembering, wishing time could freeze in that summer. Sometimes on the phone, tracing the footsteps you left behind. Oh, hearts tangled in the past, repeating sad ending, joys and sorrows etched in both hearts. Time can't forget. Occasionally remembering, wishing time could freeze in that summer. Sometimes on the phone, tracing the footsteps you left behind. Tangled in the past, tangled in the past. Wih Haji, wih mak anggap bukan mak lu. Penat aku tu. Penat aku buat gambar-gambar aku tiada. Oh. Mana? Both hearts, hearts time can't forget. Occasionally, time can't forget. Occasionally remembering, wishing time could freeze in that summer. Sometimes on the phone, two in the past, tangled in the past, repeating the joys and sorrows etched in both hearts, but both hearts, hearts time can't forget. Occasionally, time can't forget. Occasionally.